Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting. Okey, hari ni hari Ahad, kita ada konten yang mana kita akan ride bersama geng Modenas Elite 150S. Okey, ni ride pertama yang paling jauh lah setakat ni. Sebelum ni kita ada ride pergi Janda Baik dengan Bukit Tinggi. So hari ni kita akan pergi ride berjumpa dengan kawan-kawan elite di Negeri Sembilan. Okey, so kita hari ni bawa pilihan. Saya bawa wife, bawa anak. Dan kita akan mula bergerak daripada Subang ke RR Seremban. Nanti kita jumpa kat sana. Okey, zas. Okey, kita sekarang dah sampai RR Seremban. Sekarang kita nak cari kita punya kawan-kawan Modenas Elite 150S. Alhamdulillah. Sekarang jam pukul 8.17. Kita rasa diorang ni ada dekat Petronas. Okey, jom kita cari. Dah nampak. Belum nampak lagi ni. Mana diorang ni? Oh tu, beratur guys. Alhamdulillah. Okey, kita dah sampai. Kita tengah ada taklimat sikit ni. Okey, Modenas Elite sedang berkumpul sebelum kita bergerak ke tempat sarapan. Sorry. Okay, baik. Ibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmin wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa nafa'ina hisab. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini ya Allah dengan keizinan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami kumpulan Modenas Elite ingin menjelajah untuk melihat keindahan-Mu ya Allah, untuk melihat keindahan ciptaan-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Engkau tiada daya upaya kami melainkan Engkau ya Allah. Engkau selamatkanlah kami, Engkau lancarkanlah perjalanan kami. Dan sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini semata-mata ingin mengeratkan silaturahim sesama kami ya Allah. Sesungguhnya Kau berkatilah perjalanan kami, Kau lindungilah kami daripada segala bencana, Kau lindungilah kami daripada segala malapetaka, Kau lindungilah kami daripada segala keburukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Kau yang Maha mendengar, Kau lah yang Maha melihat, Kau lah yang Maha mengetahui segala-galanya ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini kerana ingin beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey, sekarang kita dah mulakan perjalanan. Ke mana? Saya pun tak tahu. Okey, kita akan ke Tol Pedas Linggi. Dan kat sana kita akan jumpa kawan-kawan Modenas Elite daripada kawasan Seremban, kawasan Negeri Sembilan guys. Alright, let's go.
Okey, kita dalam konvoi. Depan sekali kita punya brother Rin. Okey, merangkap kita punya ala-ala ketua presiden konvoi kita pada hari ini. Ketua ke presiden? Mana satu? Ya, alhamdulillah cuaca hari ini baik. Sejuk sikit sebab sekarang baru pukul 8.39 pagi. Dan kita ada lebih kurang 30 buah Modenas Elite 150S beraksi pada hari ini. Okay, kita akan berjalan sekitar Negeri Sembilan. Tak silap saya kita akan pergi sarapan dulu, tak tahu kat mana. Dan mungkin kita akan pergi ke Bukit Miku. Kita akan pergi Batu Maloy. Diorang kata Batu Maloy ni sungai kan. Tempat kita boleh mandi-manda lah. Okay. Dan macam saya kata tadi, saya bawa pilihan juga. Dan hari ni pun ada beberapa member-member kita ni bawa pilihan. So alhamdulillah skuter setakat ni perform dengan baik. Kerana kita dah pun jalan pagi tadi, kita ada masalah sikit pagi tadi. Masalah dia, saya pagi tadi hantar anak pergi rumah mak saya dekat Subang Bestari. Sampai Subang Bestari dah pukul lebih kurang 6.15 pagi. Itu kira awal lah, 6.15 pagi. Lepas tu solat subuh semua. Masa nak gerak tu baru teringat nak cek baju hujan. Rupanya baju hujan kita satu tertinggal. Dan saya terpaksa patah balik ke rumah di Ulu Klang. Dan masa tu jam dah pukul 7.25. 7.25. Dan apa lagi, daripada rumah ambil baju hujan, saya teruslah bergerak ke area Seremban. So sampai di area Seremban dalam pukul 8.15. Okey, dan sekarang kita masih dalam perjalanan ke Tol Pedas Linggi. Dan kalau korang tengok, motor Elite ni ada dua warna sahaja. Satu warna grey, satu warna biru. Dan hari ni kita boleh lihat pelbagai design. Okey, bukan design lah, pelbagai corak-corak yang telah dimodified, bukan modified, yang telah disentuh. Okey, setiap Modenas Elite hari ni telah mendapat sentuhan oleh owner masing-masing. Ada yang wrap, ada yang tanpa stiker, ada yang tambah aksesori, dan macam-macam lagi. Dan hari ni kita akan berkongsi dengan semua. Berkongsi apa aksesori yang mereka telah letak ataupun telah pasang pada motor masing-masing. Dan kalau ngam dengan kita punya, kalau ngam, kita boleh follow lah. Ya, ada kereta sebuah di sini. Kita perlu mendapatkan rentak semula dengan kawan-kawan Elite kita. Ada kamera 360, kita kamera action camera 4 DJI Osmo action camera 4. Look dia ada DJI Osmo 360 360. Agak laju Irin bawa. Dalam kita punya pembincangan, kita nak bawa dalam 90 ke 100 sahaja. Tapi ini bukan 100, ini 115, 114.
Okey. Inilah kawan-kawan Seremban Modern Nasi Elite 150S. Video ramai tu kan dia nampak macam lagi seronok. Abang Mi. Allah salli ala Muhammad. Allah. Okey ni Abang Mi kita. Kita panggil apa hari ni? Man of the match. Man of the match. Hari ni Abang Mi kita akan hidangkan kita makanan tradisional Negeri Sembilan. Okey, kita dah salam-salam dengan Abang Mi kita. Sekarang kita akan bergerak ke mana? Selemak. Nasi lemak Okey. Nasi lemak. Orang Negeri Sembilan sebut nasi lemak. Ya ke? Nasi lemak. Kata kedai tu ni berapa? Kita tengah bincang dulu. Kita tengah bincang dulu. Okey, now kita nak bergerak ke Okey. Kita nak bergerak ke tempat breakfast. Okey, saya pun tak tahu kat mana, kita follow je. Kalau tak silap ni kita menghala ke mana Pedas Linggi. Taman Pinggiran Pedas. Okey. Betul-betul pedas ke kawasan ni kita tak tahu. Nama je pedas. Okey, kita dah jauh ketinggalan. Rasanya kita dah sampai tempat makan. Dah perlahan ni. Okey, kalau tak silap ni kita menuju ke Kampung Miku, Inas, Johor, Senaling, Kuala Pilah. Aduh, first time masuk. Kita masih belum lagi menemui tempat sarapan. Kita follow saja sebab kita orang luar, kita bukan orang sini. Walaupun saya ni kahwin dengan orang Seremban, tapi saya hanya tahu Seremban sahaja. Saya tak tahu apa kawasan rembau-rembau ni saya tak tahu. Okay, so kita follow kawan-kawan kita. 9.14, perut dah berbunyi.
Oi, jalan ni macam jalan nak pergi naik Cameron lah kalau kita nak ikut tapah kan. Okey, kita lalu kawasan macam ni. Depan tu bukit. Depan sana bukit, jadi kita boleh rasa feel macam ada kat Cameron. Kat tapah. Kita naik daripada tapah kan. Okey, cantik lah suasana kampung. Sejuk. Menyesal pula tak pakai jaket. Tapi tak apa, kita pakai baju ride hari ni yang didesain khas oleh brother Luke kita. Okay, rasanya kita dah sampai kedai makan. Tak tahu mana satu kedai kita makan ni. Kita masuk tepi dulu apa-apa pun. Wih, sebelah kedai makan ni ada kolam guys. kolam mancing. Wah. Okey, kita dah sampai kedai makan tepi kolam pancing ni. Dan kita ada kita ada berpuluh motor hari ni. Kita kira dulu. 1 2 ni owner dia. Okey, ni 3 4 owner ada sini. 4 5 6. Ni abang ni 9 kita. 6 7 8 9. Ni semua owner motor. Ni paling cantik. 10 11 owner sini. 12 13 14 15. Dan sebelah sini ada lagi 16. Owner dah hilang. Owner pergi makan. Berapa tadi? Allah. 15 16. Okey, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 owner di sini. 25 26 owner di sini. 27 28 warung santai, warung di kolam sarapan. Elok, jom makan. Jom. Mawan. Betul. Makan apa sini Pakai minum air tasik. Minum air tasik. Oi, teh ais. Teh ais. Kalau buat juga mancing tak ni kena buat grup baru tu. Penjenas Elite Joran. Tu pancing. Ramai kita tengah beratur. Makan apa sini? Oh, bihun sup. Bihun sup ada. Roti canai pun ada. Kita punya pot breakfast hari ni tepi kolam guys. Kolam pancing. Nampak tu ada bumbung-bumbung kat sana tu. Tu pot untuk mancing lah. Okay, kita tengah beratur untuk ambil makanan. Abang ni dapat makanan. Selamat. Ada nasi lemak. Okay, Bawan. Bawan ni yang belanja saya tu dekat apa? Dunia Baik. Oh, roti canai Okey. Roti canai. Best juga roti canai ni bang. Oh, tengok ni. Kita punya pakcik nama apa ni? Nama saya Arif. Pak Ayeh. Nama saya Pak Ayeh Pak Ayeh orang sini Pak Ayeh memang orang sini. Orang Rembau. Orang Rembau. Saya kahwin orang Seremban. Oh, kahwin orang Seremban. Orang rantau tu. Oh, rantau. Orang mana? Orang rantau mana? Saya. Saya orang Perak. Orang Perak. Kahwin rantau lah. Kahwin rantau. Anak dah berapa? Anak 5. Anak 5, alhamdulillah. Tu seorang saya bawa. Perak ke mana? Perak Bukit Merah. Oh, Bukit Merah. Orang Banjar. Tahu Banjar? Banjar. Oh, ya sini roti canai. Ni grup ni pada mana ni? Grup ni daripada KL ada. Semua banyak KL lah. Ada seorang Johor. Ni sekarang ni mana arah ni? Arahnya Bukit Miku. Lepas tu Batu Maloy. Batu Maloy. Mandi. Batu Maloy tahu? Macam dekat di India ya? Saya pun pertama kali dengar. Batu Maloy mana Pilah Entahlah. Entahlah, saya follow je. Pilah ada program macam yang tu kot, bukan? Bukan. Nanti. Kita tak ada terikat dengan mana-mana ni. Kan kita program. Tak. Kita plan nak mandi sungai je lagi. Oh, mandi sungai. Kita mandi sungai, lepas tu naik motor. Batu Maloy panggil. Batu Maloy. Kita ada sini juga. Ada satu nama top juga sini. Ya ke? Sungai Salam.
Pengatalan. Pengatalan. Kami ada kepala yang setting tempat tu. Dia adjust kat Batu Mala, kita pergi Batu Mala. Mala itu ada orang menunggu ke ataupun grup ni? Batu Mala tak ada. Grup kita pergi persendirian. Terjah nama dia, Terjah. Ni. Okey. Okey. Ada duduk mana? Duduk belakang. Boleh? Ni kaunter air. Kita dah sembang dengan Pakcik Aib. Makan. Abang baju ni saya pun ada. Abang Faizal. IP351. Makan. Apa yang sedap sini? Selemak Ni Abang Yarul kita steady. Sedap bang? Minta sambal lebih. Sambal ikan bilis kan? Sambal petai? Okey. Anak abang ke ni? Oh, bawa sekali. Dua motor, dua lah? Satu lagi motor apa? Anak buah Ali. Elit juga? Oh, okey. Ni abang kita makan nasi lemak. Nasi lemak ni 9 nasi lain abang? Sama ke lain? Abang ni makan apa bionsop? Abang dari mana bang? Shah Alam. Oh, jauh Shah Alam. Shah Alam ada yang Seremban. Shah Aleh. Jangan di Kelantan kan? Okay bang, dari mana? Serendam. Nama bang? Muiz. Abang Rashid kita kenal lah, setapak kan? Boleh. Setapak. Abang Zaim? Dari Bukit OUG. Bukit Jalil. Okey. Dekat lah dengan Tol Sungai Besi kan? Ya betul. Okey, Abang Iwan, ramai lagi Abang Mi sedap Abang Mi. Kita tak sabar nak makan ni. Daging salai. Kita ke mana ni Abang Mi? Macam ambil gambar dekat Bukit Miku hari ni. Bukit Miku. Abang pun tak pernah sampai sebenarnya Bukit Miku ni. Cakap dia orang Kebau. Cakap dia orang sampai je kan. Minggu Okey. Oh, saya ada buat gambar lah Okeylah, kita makan dulu. Okey, katanya bionsop sedap, nasi lemak sedap. Kita dah order macam-macam dah. Roti canai ada, nasi lemak ada. Jadi bionsop pun kita kena cuba juga. Wah, tu soto je. Itulah soto. Ni ada kuah dia, kuah kacang. Oh, kuah kacang. Campur kali. Kalau sup makan dengan kuah kacang ni cara orang Banjar tau. Hari raya kan diorang buat sup nasi impit, sambal dia kuah kacang. Dia daging lah, tulang. Wow. Nak pedas? Takut nengok tu. Jangan menangis cukuplah. Bye. Rasa kampung lah. Pertama kita rasa roti canai dulu. Uish, garing. Ni pakciknya. Sorry. Ya ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ni kena. Baik. Baik. Oh, sedapnya. Sedap nak? Terima kasih. Cik tarik satu ke? Katanya jalan ke Bukit Miku ni banyak selekor. Kita akan banyak main cornering, tapi kita tak boleh cornering sebab kita bawa anak. Okey. Kita utamakan keselamatan dan kita follow saja santai-santai. Okey. Inas 11 km. Dah sampai ke? Oh, sini ke Bukit Miku tu? Okey, kita baru je lepas puncak Bukit Miku. Sekarang kita menuju ke mana? Kita follow sahaja.
Okey, kita berhenti dulu ni. Tak tahu ada apa kat sini. Oh, apam Johor. Okey. Kuih apam. Okey, kita dah sampai kawasan Johor. Ni dia apam Johor. Kita nak tengok macam mana rupa apam Johor ni. tu. Penting dah sampai sini. Kena try. Kena beli. Kena beli. Try lain Itu maknanya ada tester. Masih okey? Setakat ni okey? Setakat ni okey. Duduk okey Handsome dulu hari ni. Woi, bel. Kena beratur Apam Johor. Okey, ni dia apam Johor. Ya, apam Johor. KT apam Johor. Daripada KT apam Johor. KT apam Johor. KT tu apa? KT tu Khadijah. Khadijah. Oh, nama cik lah Khadijah. Bukan, nama kakak. Nama kakak. RM5. Ni proses pembuatan. Oh, ni proses pembuatan. Oh, ni pakai daun apa cik? Daun rambai. Oh. Lepas dah balut, kukus dah kan? Oh. Okey, ni baru siap balut dengan daun rambai. Okey. Dan hasil dia ni. Nampak ni, demo tu. Tu. Abang Mi lah ni dia kenalkan kita. Kuih tradisi Johor kan. Dia ada nama sendiri, apam Johor. Dia uniknya dia balut dengan daun rambai. Okey. Nak 5 juga Double. Ada 2 bekas. Abang lu bekas apa? Kira macam mana ni cik? Sebiji 60 sen. Sebiji 60 sen. Oh, 10 RM6 lah. Ada kalau nak ambil dekat KL, ada je lah sana. Oh, ada Anak cik bawa sini pergi sana? Oh, harga lain lah. Dia biasa ambil order. Kalau pre-order, biasa dalam pre-order Suhaida. Oh, dia punya TikTok kan nama tu? Dia Ni RM6 kan? Suhaida. Rin, kita punya komen kita. Saya pun tak apalah, RM5. Rin first time ke? RM3. Rin first time ke makan ni dia? First time. First time Selalu dengar je. Ada ramai ya. Rambai. Boleh juga pokok tapi tak ada bau, tak ada aroma. Awaknya? Sama, 10 juga. Main 3. Tak Banyak ni tak sakit. Ramai ya? Ambil satu. Oh. RM9 lah. 2. Awaknya RM6. Okey, satu ketul 60 sen. Seketul 60 sen. 10 RM6. Rasanya macam tak cukup kan kalau semua ada RM6 tak cukup ni. Apam Johor atau apam daun rambai. Oh, 5, 6, RM3 lah. Cik nak beli apa cik? Boleh lah. Beli RM6 terus. Yang nak Atau bukit nanti lapar. Betul-betul. Baik, kita dah beli apam Johor tadi. Sekarang kita teruskan perjalanan ke Taman Rimba Batu Maloi. Okey, kita tukar kamera belakang pula. Kamera belakang ke kamera depan? Sekarang korang boleh lihat saya merakam diri saya sendiri. Okey. Kita masuk simpang ke Batu Maloi.
Okey, dah sampai. Alamak, kenapa tak masuk? Adakah tempat ni tutup? Kita dah jalan jauh dah ni. Janganlah tutup. Aduh. Bismillah. Harap-harap kita dapat mandi lah kat sini. Okey, malangnya kita tak dapat mandi guys. Kita terpaksa berpatah balik ke Selemok tadi. Dikatakan tempat ni ditutup sebab air cetek. Air cetek ke, ada yang kata dia nak pasang air lah apalah. Jadi kita atur saja. Apa-apa pun kita kena patuh pada peraturan sesuatu tempat tu. Dan sekarang kita akan berpatah balik ke Selemok tadi, tempat kita breakfast. Dan di sana kita akan teruskan ke tempat mandi juga. Nama tempat tu adalah Sungai Talan. Betul ke saya sebut Sungai Talan? Hentam sajalah. Aduh. Tak apalah, inilah namanya pahit getir kehidupan, pahit manis kehidupan. Okay, let's go. Sekarang kita dah sampai simpang ke, saya rasa ni Sungai Talan ni. Saya pun tak tahu, saya ikut je. Harap-harap inilah simpang ke Sungai Talan. Tak tahu berapa jauh lagi kita sampai sungai. Kita follow saja. Kita follow dengan hati yang tabah. Jom kita nyanyi sikit. Gemuruh jiwa, semuanya membara, dari puncak ingin ke angkasa, kalungkan bintang berkerlipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Aduh, tak sampai-sampai lagi guys. Lagu dah nyanyi, merapu pun dah, bersembang pun dah, tak sampai-sampai lagi guys. Aduh. Dah sampai. Sebelah kanan tu dah nampak sungai. Sungai Talan, Sungai Talan. Susahnya nak jumpa kau ni, Sungai Talan. Okey, kita berhenti sini kejap. Kita berhenti sebab kita nak tunggu adik kita. Adik kita belum sampai lagi. Adik kita tu maksudnya adik saya lah yang naik zone test tadi. Rupanya dia berhenti dulu, dia pergi tandas. Okey. Akhirnya saya dah dalam sungai guys. Yang si kecil ni, si kecil dia tak sabar-sabar nak masuk sungai. Sekarang kita layan sungai. Sejuk guys. Sejuk gila. Bayangkan kan, kita daripada ride tadi panas, sekarang kita dah menyelam. Sejuk. Nampak tu.
Tapi tak bebas lah. Kita kena mandi dengan anak ni. Sebab kecil lagi kan. Takut lemas ke apa ke, kita layan budak ni. Okey, inilah yang kita nantikan daripada Batu Maloi tadi. Kecewa sikit sebab tempat tu tutup. Tapi tak apa, sekarang kita dah dapat berendam. Kita nyanyi sikit. Lagu apa? Lagu happy-happy sikit lah. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri ala sudah datang dari Jawa. Mana mu nak lari, bawa duitku ke mana? Rampong mising semal tilem. Okey dah. Okey, kita dah pun selesai mandi. Sekarang kita nak pergi rumah Abang Mi. Abang Mi Modenas Elite. Kita nak makan masak lomak salai. Ini yang kita tunggu-tunggu daripada hari tu lagi. Kita tak sabar guys. Nasi lemak nasi lemak pula. Nasi lomak. Nasi masak lomak salai. Berpasir-pasir sini. Kita pakai seluar mandi tadi dengan harapan nanti sampai rumah Abang Mi, seluar pun kering. Let's go. Sampai dah, alhamdulillah. Yeay, sampai. Alhamdulillah, kita dah sampai rumah Abang Mi. Sekarang jam pukul ya, 2.46. Lain macam cuaca ni. Kalau kat KL hujan dia, sini panas. Alhamdulillah. Semua dah letih. Alhamdulillah sampai. Ni tempat tujuan utama kita sebenarnya kan.
Okey, beratur ambil makanan dulu. Alhamdulillah sampai. Oh, ikan keli. Ya, sini mana? Kau. Apa? Ustaz penat, Ustaz penat. Doa selamat boleh. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adiyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi 'ainin wa zi bagh wa min syarri kulli zi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Kau rahmatilah kami, berkatilah kami, berkatilah tuan rumah ini ya Allah, kerana telah hinakan rezeki pada kami ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini semata-mata hanya untuk menimba keridhaan-Mu ya Allah, untuk mendapatkan kerahmatan daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah. Makan. Allah. Alhamdulillah, kita dah pun kenyang. Ya Allah, makan kat rumah Bami ni macam makan kat kedai Negeri Sembilan. Orang kata superb, terbaik, sedap gila guys. Allah. Rasa nak tidur sini Abami. Abami masak macam mana sedap gila. Hai, dengan ada dessert dia, dengan ada agak-agak apa ni, tadi koko agak-agak susu, dengan air kenduri, dengan ada buah jambu. Dengan buah jambu ada flavor apa ni? Ada flavor Apa tu kita panggil? Kulit limau mandarin. Oh sedap. Lepas tu ada agak-agak puding apa? Puding nata di koko tu sedap. Terima kasih Abang Mi. Air pun air orange special sedap. Kenyang kami makan. Sekarang kita boleh balik dengan hati yang gembira. Let's go. So kita akan ikut apa ni, kita akan exit. Kita akan exit Tol. Kita akan exit Pedas lah. Bukan exit, kita akan masuk Pedas. Tol Pedas. Yes.
kita dah sampai Tol Pedas. Bukan Tol Pedas, Tol Tampin guys. Tol Tampin. Kita nak balik dah ke rumah masing-masing. Dan semoga korang semua selamat sampai ke destinasi masing-masing sehingga kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, kita dah sampai rumah mak saya, rumah opah. Kita nak ambil anak-anak balik rumah sebab esok sekolah kan. Jadi apa yang saya boleh katakan hari ni, ride hari ni sangat-sangatlah best. Yang paling best, kita dapat makan masakan kampung yang paling sedap dekat rumah Abang Mi. Dan yang kedua, kita dapat mandi sungai guys. Tapi sedihnya tempat mandi pertama Batu Maloi tu dia tutup lah disebabkan masalah-masalah tertentu. Dan yang ketiga, kita dapat breakfast. Breakfast yang rasa kampung juga, sangat-sangatlah sedap. Tepi kolam pula tu. Dan saya rasa video saya setakat ni sahaja. Sekarang dah pukul 7.20 dan maghrib dah. Rasanya tu sahaja. Jumpa lagi di lain masa guys. Assalamualaikum. Zas.